Bismillahirrahmanirrahim. Find dy over dx for x cubed e to the power of 2x minus y equals to sine squared for x plus ln y squared by using implicit differentiation. Okey, soalan ni kita nak cari dy over dx and then y dia ada merata and we cannot write y as a subject. So yang ni kita kena differentiate using implicit differentiation. Okay. Caranya kalau nak mudah, kita ambil yang the first term, let A. Okay. And then yang ni, let's say this is the second term, let B. Okay. And then the third term, we let C. Okay. So kita bertulis one by one. Let A equals to x cubed e to the power of 2x minus y. And then let B equals to sine squared for x. And let C equals to ln y squared. Okay. Next, dari sini kita differentiate one by one. Differentiate A to find A prime. Differentiate B to find B prime. And differentiate C to find C prime. Okay, mula-mula kita nak differentiate A. We have A equals to x cubed e to the power of 2x minus y. Okay, yang ni hubungannya adalah darab. Okay, yang ni ada variable, yang ni pun ada variable. So, kita kena guna formula apa kalau macam ni? Hubungan darab, yang ni ada variable, yang satu lagi pun ada variable. So, yang ni kita kena assume A equals to U times V. Okay. And then we can differentiate using product rule. Ingat ya, product rule kita guna bila kita nak differentiate hasil darab yang dua-duanya ada variable. Okay. And then we can write product rule formula. Differentiate A dapat A prime. Differentiate V using product rule. V U prime plus U V prime. Okay. Okay. And then kita boleh define U kita yang di depan ni. U adalah x cubed. V adalah e to the power of 2x minus y. Okay. And then from U, we can differentiate to find U prime to substitute into product rule formula. Okay. And from V, we can find V prime to substitute into product rule formula. Okay. Okay, yang ni differentiate U dapat U prime. Differentiate x cubed using power rule. We have 3x squared. Okay. Okay, and then differentiate V dapat V prime. Differentiate e to the power of 2x minus y. Okay, yang ni nak guna teknik apa yang ni? Yang ni kita boleh differentiate guna exponential rule. Okay, macam mana cara differentiate guna exponential rule? Mula-mula kita copy semua sekali. Okay. Lepas tu kita ambil power. Okay, kita ambil power. Lepas tu kita differentiate. Differentiate 2x dapat 2. And then minus. Differentiate y dapat dy over dx. Okay. Dan yang ni kita kena darabkan dia. Okay, and then kita ada e to the power of 2x minus y ni. Kita perlu expand ke dalam. Kenapa? Sebab soalan tanya dy over dx. Tapi simbol dy over dx terkurung dalam bracket ni. So, kita kena keluarkan dulu dy over dx dari bracket. So, caranya kita perlu expand. So, kita darab e to the power of 2x minus y times 2. And then minus e to the power of 2x minus y times dy over dx. And then kita boleh tulis di bawahnya. Yang ni darab dengan 2 dapat 2e to the power of 2x minus y. Dan yang ni minus. Yang ni darab yang ni kita akan dapat e to x minus y dy over dx. Okay. So dari sini awak perhatikan dy over dx dah no more bracket. Okay. Okay, and then kita perlu buat apa? Kita darabkan V dengan U prime. Yang ni V, yang ni U prime. So, kita macam darab silang. Okay, darab yang ni. So, kita akan dapat
V darab U prime, kita akan dapat E 2x minus Y times 3x squared, ataupun kita boleh tulis 3x squared kat depan, and then E to the power of 2x minus Y. Okay. And then based on formula in between here, we have plus, and then we have U V prime. Yang ni U, yang ni V prime. So, kita perlu darabkan yang ni. Okay. So, kita boleh tulis plus x cube, and then darabkan semua ni. 2e to the power of 2x minus y minus e to the power of 2x minus y dy over dx. Okay. Oleh sebab x cube darab dengan semua sekali ni, so kita kena letak bracket. And then kita dapati dy over dx kita dalam bracket. So, kita nak buang bracket tu, kita perlu darabkan x cube ni ke dalam. Okay, sebab kita nak cari dy over dx. So, dy over dx tu kita kena keluarkan dulu dari bracket. So, caranya dah kita kena expand. Okay. X cube ni, positif x cube darab dengan 2e to the power of 2x minus y. And then minus. And then x cube kita darabkan dengan e to the power of 2x minus y dy over dx. Okay, so we have a prime equals to, yang depan ni still same. And then yang ni darab yang ni, kita boleh tulis 2 and then x cube e to the power of 2x minus y, and then positif darab negatif jadi minus, and then x cube e to the power of 2x minus y, and then dy over dx. Okay, and then sampai sini perhatikan dy over dx kita dah keluar dari bracket. Okay, sebab kita expand yang ni tadi. Okay. Alright, next we want to find b prime. Okay, kita nak differentiate sin squared for x. Okay, first apa maksud sin squared ni? Trigo kalau ada kuasa 2, maksudnya adalah, okay, yang kuasa 2 ni maksudnya adalah bracket kuasa 2 di luar. Yang dalam bracket ni adalah sin for x. Okay. Okay, ingat lagi tak kalau ada bracket, ada kuasa? Macam mana cara kita nak differentiate? Caranya adalah kita boleh guna derivative of composite function ataupun generalized power rule. Okay, caranya adalah 2 ni dengan kat depan ni, pandang mata hati kat depan ni ada 1. So, 2 times 1 dapat 2. And then yang dalam bracket, and then kuasa tadi 2 minus 1. So, dapat 1. Okay. Yang dalam bracket ni apa dia? Yang dalam bracket ni adalah yang asal ni. Sin for x. Okay. Tapi lepas tu kita perlu darab pula dengan derivative of yang dalam bracket ni. Okay, derivative of sin for x. Okay. Okay, and then yang ni kita ada 2 yang ada bracket to the power of 1 ni. No need to write the power of 1. So tak perlu tulis bracket kuasa 1 ni. So hanya tinggal sin for x. And then differentiate sin for x dapat apa? Okay, kita boleh guna Trigo rule. Memula differentiate sin for x, kita akan dapat cos for x. Okay, kalau sini for x, sini pun for x. Okay, okay. Yang ini kita guna Trigo rule. Yang ni for x dengan sin hubungannya bukan darab ya, bukan product rule, tapi kita guna Trigo rule. Cara untuk guna Trigo rule, memula kita refer formula. Kalau differentiate x dapat cos x. So differentiate sin for x dapat cos for x. Tapi lepas tu kita kena differentiate pula yang dalam sin ni. Differentiate pula for x. So kita akan dapat 4. Okay, kita darab di sebelah ni. Ada lagi tak yang paling dalam untuk kita differentiate? Dah tak ada kan? So kita stop sampai sini. Okay. Lepas tu kita tinggal nak touch up saja jawapan kita. Okay. Yang ni kalau kita solve cara biasa, 2 times 4 dapat 8. Sin for x, cos for x. Okay. Kita boleh tinggalkan jawapan sebagai yang ni. Ataupun kalau awak perasan,
Yang ni seperti bentuk 2 sin A cos A. 2 sin A cos A. Okay, yang ni awak belajar dalam double angle identity untuk trigo dalam pre-calculus lepas. Okay, so kalau kita ada 2 sin A cos A, jawapannya adalah sin 2A. So kalau kita ada 2 sin 4x cos 4x, A kita sekarang adalah 4x. So kita akan dapat, okay, yang ini kita akan dapat sin, ini sin 2A kan? So kita akan dapat sin 2 darab dengan 4x ataupun sin 8x. Kenapa dapat 4 ni? Sebab 4 yang ni. Okay, 4 yang ni dapat yang ni. Yang bahagian yang ni compare daripada formula yang ni. So dapat yang ni. Okay, yang ni 2 times 4x dapat 8x. So jawapan akhir boleh 4 sin 8x kalau kita perasan untuk gunakan identity, trigo identity for double angle. Ataupun kalau awak nak tinggalkan jawapan macam ni pun boleh. Kalau tak nak pening kepala, awak tinggal saja jawapan macam ni. Okay? Next, kita nak differentiate pula C equals to ln Y squared. Okay? Differentiate C dapat C prime. Differentiate ln Y squared using logarithmic rule. Macam mana formula dia? Mula-mula, ln Y squared ni kalau kita differentiate, mula dapat 1 over Y squared. 1 per ambil yang dalam ln ni. Okay? Sebab kalau differentiate ln X, jawapannya dapat 1 over X. So, kalau differentiate ln Y squared, jawapannya dapat 1 over Y squared. Okay, yang ni ln dengan Y squared hubungannya bukan darab ya. Jadi, kita tak guna product rule. Okay, kenapa ni bukan darab? Sebab ln dia tak boleh stand alone. Jadi, bermaksud Y squared ni dia together with ln. Okay. Jadi, caranya mula-mula kita perlu differentiate ln Y squared, mula dapat dulu 1 over Y squared. Lepas tu buat apa? Differentiate pula yang dalam ln. Okay? Dan hubungannya jadi darab dekat sini. Differentiate yang dalam ln, differentiate Y squared dapat 2Y. Ingat tak kalau kita differentiate X squared dapat 2X kan? So kalau differentiate Y squared, mula-mula kita akan dapat 2Y. Tapi every time kalau ada Y, hujung dia wajib ada dy over dx. Okay? And then check, ada lagi tak yang lebih dalam yang perlu kita differentiate? Dah tak ada kan? Jadi, yang ni dah siap differentiate. Cumanya kita perlu simplify jawapan. Okay? Sebab ada variable yang sama kat sini dan hubungannya darab. So, kita boleh simplify. So, yang Y squared kat bawah ni, kita boleh tulis Y times Y. Yang 2Y sahaja ni, bermaksud adalah 2Y over 1. Okay. So, macam mana kita darab pecahan? Kalau ada variable yang sama, kita boleh potong atas bawah. Okay. So, Y yang ni, kita boleh potong dengan Y yang ni. And then, kita darabkan 2 times 1, atas darab atas, bawah darab bawah. Darabkan 1 times Y. So, akan jadi C prime equals to 2 over Y and then masih ada dy over dx. Okay? Tadi dalam slide yang lepas, kita dah let A, yang first term ni A, second term ni B, lepas tu yang last term ni C. Lepas tu kita dah differentiate dah 1 by 1 tadi. Differentiate A tadi dapat A prime yang ni. Differentiate B tadi dapat B prime yang ni. And differentiate C tadi dapat C prime yang ni. Okay? Okay, lepas tu apa perlu kita buat? Kita tengok dari soalan yang asal tadi. From x cube e to the power of 2x minus y equals to sin squared 4x plus ln y squared. Okay, dari soalan asal ini tadi. We can differentiate implicitly with respect to x. Okay, tadi kita dah differentiate x cube e to the power of 2x minus y tadi. Kita dapat yang ni. Okay, so kita tuliskan yang ni. Okay, yang kita differentiate yang ni tadi. Kita dapat semua yang ni. So, kita tuliskan yang ni. Okay. And then, based on
di original question. Lepas tu kita ada simbol equal. So, sini pun equal. Okay. And then, kita nak differentiate sin squared for x. Tadi kita differentiate sin squared for x tadi dapat yang ni. 8 sin for x cos for x. Okay. And then plus, sini pun plus. And then differentiate ln y squared tadi dapat 2 over y dy over dx. After kita simplify tadi. Okay. Okay, start dari sini. Apa perlu kita buat? Perhatikan yang ni ada dy over dx. Yang ni pun ada dy over dx. Okay, soalan tanya find dy over dx. Means kita nak single dy over dx on the left hand side. So, dari sini apa perlu kita buat? Okay, we need to separating term containing dy over dx and term not containing dy over dx. Kita kena pisahkan satu belah yang ada dy over dx, satu belah lagi yang no dy over dx. Okay, so macam mana cara dia? Okay, ni kita just rearrange sahaja. Okay, yang ni let's say yang ada dy over dx saya move ke kanan supaya saya nak dapatkan banyak simbol positif. Okay, so yang ni negative x cube e to the power of 2x minus y dy over dx ni saya pindah ke kanan. Okay, saya pindah ke kanan. Tadi minus, sekarang jadi plus. Okay. Yang ni pun ada dy over dx, so still saya letak di kanan. So, dia tanda dia still positif. Okay. And then, yang ni no dy over dx, 8 sin for x, cos for x. Yang ni saya move ke kiri. Asal tadi positif masa di kanan. Bila move ke kiri jadi minus. Okay. Minus 8 sin for x, cos for x. Okay. Okay, perhatikan yang belah kiri. Semuanya no dy over dx. Yang belah kanan ada dy over dx. Okay. Bila dah terpisah, satu belah ada dy over dx, satu belah lagi no dy over dx. So, lepas tu kita kena buat apa? Kita kena factorize dy over dx. Sebab tujuan kita nak tulis single dy over dx. So, perhatikan yang ni ada dy over dx. Yang ni pun ada dy over dx. So, we can factorize. Kita buat keluar dy over dx. Okay. So, in bracket akan jadi 2 over y and then plus x cube e to the power of 2x minus y. Supaya kalau kita darab semula ke dalam, kita akan dapat semula yang atas ni. Okay. Perhatikan yang kiri still same. Okay. Okay, and then apa hubungan dy over dx dengan bracket ni? Hubungannya adalah darab. So, kalau saya nak hilangkan yang sebelah dy over dx ni, apa perlu kita buat? Okay, sekarang kita nak tulis dy over dx as a subject. Okay, so hubungan dy over dx dengan bracket adalah darab. So, we can move to left hand side. Caranya adalah kita perlu bahagi. So, saya tulis dy over dx belah kiri. Sebab kita nak tulis dy over dx as a subject. Okay, and then yang ni belah atas. Yang ni yang asal tadi darab pindah seberang sama dengan dia akan jadi bahagi. So, the final answer dy over dx equals to 3x squared e to the power of 2x minus y plus 2x cubed e to the power of 2x minus y and then minus 8 sin for x cos for x and then semua ni per dengan 2 over y plus x cube e to the power of 2x minus y. Okay, this is the final answer. Sama ada awak nak tinggalkan ni jawapan akhir atau awak juga boleh kalau nak simplify lagi supaya pembawah yang y ni hilang supaya fraction ni jadi 2 lapis saja. Boleh juga. Ataupun kalau malas pening-pening biar saja macam ni. Okay.